Tangga ni memang betul-betul solid. Memang betul-betul function. Okay, so aku tunjukkan korang dia punya function dia, okay, yang sampai tahap korang kena beli. Okay, so kau tengok ini tangga ni, dia boleh jadi apa tau? Dia boleh jadi macam sliding, tangga sliding. Maksudnya, bila korang nak tegakkan macam ni, okay, senang tau. Nampak? Seorang boleh handle. Tarik. Ni lepas. Lock dia, kasih masuk balik semula. Kasih dia prap, kasih bunyi. Prap. Okay. Dah settle. Lepas tu kalau kau nak jadi tangga sliding tau, kau tarik saja ni, lock dia ni. Okay, lock dia ni, tarik, naik. Nampak? 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 Dah boleh jadi tangga sliding dah ni. Nampak? Berapa tinggi kau nak adjust pun, kau boleh adjustkan. Allah Akbar. Okay, berat tangga ni, solid. Okay, letakkan sini. Yap. Alamak, okay. Berat lah. Sandar sini je lah. Nampak tak? Dia boleh jadi tangga sliding. Tapi, yang lagi hebatnya lagi tangga ni, yang apa orang cakap? Yang sampai tahap korang kena beli juga, sebab tangga ni, dia boleh jadi tangga A, lepas tu, dia boleh laras dia punya ketinggian dia. Dia boleh laras ketinggian dia. Contoh situasi dia macam ni. Kita nak tukar lampu, nak buat dekat tangga. Macam ni, ada step macam ni. Kalau kita gunakan tangga biasa, contoh okay, saya buka tangga A macam ni. Okay, lockkan dia ni. Nampak tak? Dia jadi tangga A biasa kan? Betul? Dia jadi tangga A biasa macam ni. Kalau kita letak dekat tangga sini, kan? Dia jadi sengit kan? Dia jadi sengit. So, jadinya macam kita nak panjat. Resiko, nampak? Resiko tangga ni terbalik sangat-sangat tinggi. Tapi, bench tangga ni, korang boleh labelkan dia. Nampak? Korang boleh labelkan dia sampai korang dapat satu label yang sama-sama tinggi. Best tau. Kan? Function kan? Sebab tu aku cakap dengan korang. Tangga ni sangat-sangat function. Katalah sengit lagi macam ni. Alamak, sengit lagi lah. Tak betul lagi lah. Korang adjust lah. Ikut dia punya suka dia. So, yang aku beli ni, ini adalah 2.5 meter. Tengok kotak dia dong. Kotak dia. Ni. Yang aku beli ni, macam ni tau. 2.5 meter plus 2.5 meter. Maksudnya, 2.5 meter sebelah kanan, dia boleh jadi 2.5 meter sebelah kiri. So, kalau kau gabungkan dia, dia akan jadi 5 meter tinggi. Panjang kan? Panjang. So, yang ini, aku nak recommend dekat korang. Kalau korang yang jenis Aconman, Wireman, apa man lagi? Spiderman tak payah. So, jadinya, korang kena beli bahagian ni. Kau tengok dia punya step dia ni. Ini betul-betul solid. Okay? Okay, depan belakang dia punya angle dia bukan depan saja. So, setakat berat macam aku 90 kilo ni, selamba je dia panjat. Nampak? Tak melendut-lendut pun. Nampak tak? Kuat kan? Kuat. So, yang ni aku berani recommend dekat korang. Okay, pergi dekat Beg Kuneng. Korang tengok berapa harga tangga ni. Sesuai dengan bajet korang, korang grab saja. Tapi aku bagi jaminan, kualiti memang terbaik. Okay, pergi tengok dekat Beg Kuneng.